Assalamualaikum, ini Sembang Santai MITI, bicara ASEAN bersama saya Naila Huda, dan episod ini cukup istimewa kerana buat julung kalinya Sembang Santai MITI memperkenalkan bicara ASEAN siri, bicara ASEAN untuk kita explain, kita clarify apa sebenarnya ASEAN dan apa pentingnya apabila Malaysia menjadi pengerusi chairman untuk ASEAN bagi tahun 2025. Tapi bila kita tengok berita pasal ASEAN, kita dengar pasal ASEAN ni banyak terms, banyak jargon yang kita tak faham dan topiknya agak besar, agak berat, very macro level. Tapi apa sebenarnya pentingnya untuk kita tahu terms-terms seperti ATIGA, DEFA, ASEAN Centrality ni mungkin sedikit kompleks, tapi sebab itu kita ada tetamu yang cukup tepat saya kira untuk explain, untuk bantu kita faham apa sebenarnya maksud terms-terms ini dan basically why should we care, apa pentingnya dan apa manfaatnya untuk kita, for you and me, rakyat Malaysia. Jadi tetamu kita untuk episod pertama Sembang Santai MITI bicara ASEAN bersama saya YB Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri. Thank you so much. Terima kasih YB bersama kami hari ini. How are you? Good. How are you? Hari ini bukan Sherlock Holmes Hari ini okay. Hari ini MITI. Okay. But maybe you need to keep your Sherlock Holmes hat on because we have a few mysteries to resolve, to answer today. At least for me, because there are some things that I want to know. Ada perkara yang ramai orang tak tahu, tak faham, tapi hopefully YB boleh tolong kita jawab soalan-soalan ni. Firstly, kita nak tahu very essentially apa sebenarnya ASEAN ni. Kita tengok banyak poster, banyak billboard ASEAN, but what does it actually mean? Apa sebenarnya dan apa penting untuk the average Joe, untuk rakyat Malaysia tahu dan kisah pasal benda ni? Should they care? Well, yes, they should care. Kerana kita tahun ini sebagai pengurusi ASEAN, jadi peranan kita sebagai peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tahun ini, sebenarnya kita cerita sejarah sikit lah. So Malaysia ni terlibat dalam penubuhan ASEAN pada tahun 1967 lagi. Ini melalui deklarasi ASEAN lah. So dah lama lah ASEAN ni daripada tahun 67. Ini menunjukkan apa pentingnya ASEAN dari segi keamanan, dari segi kestabilan, dan juga bila tengok dari sudut MITI, integrasi ekonomi serantau. Kita ada 10 negara ahli ASEAN, dan kita banyak memberi fokus kepada isu-isu yang melibatkan rakyat ASEAN lah. Dalam negara-negara 10 negara ni ada 680 juta rakyat, orang dalam ASEAN lah, penduduk di dalam ASEAN. Jadi kita pada masa sama kita melihat yang sebagai pengurusi ASEAN ni kita akan fokus kepada visi komuniti ASEAN, visi komuniti ASEAN 2045. Ini sebenarnya satu plan untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi ini sebagai pengurusi kita akan menerajui perancangan untuk lagi 20 tahun inilah. Pada masa yang sama, MITI peranan kita adalah nak membina sebuah komuniti ekonomi yang mampan dan mendapatkan spillover yang bagus lah, the right spillover to our rakyat, to Malaysians, dan juga kepada syarikat-syarikat kita. Yeah, but what's different, what's special pasal tahun ni is Malaysia dapat jadi pengerusi, the chairman. This is something very big, but maybe at the same time quite challenging. Some people might say it, okay, it's your time to shine, but at the same time it's also the time untuk Malaysia berhadap dengan all these kinds of issues. We know what kind of issues are out there lah, all these big guns fighting out there, and there's us in the middle of it all. So apa yang mungkin keistimewaan, kelainan yang Malaysia buat untuk jadi pengerusi ASEAN tahun ni? Sebagai pengerusi ASEAN, last time, kali terakhir kita pengerusi ASEAN adalah 10 tahun yang lepas, tahun 2015 kita mengambil our turn lah. So every country will take their turn to be chairman. Tahun ini memang, as you as Lee said just now, memang very challenging kerana kita kena navigate the geopolitics that's happening today. Dan kita di sini, kalau kita lihat ASEAN, kita ada 3 tonggak utama. 3 tonggak utama. Satu politik keselamatan, tonggak kedua ialah ekonomi, dan tonggak ketiga ialah sosial budaya. Jadi dalam tonggak ekonomi ni memang kita perlu navigate cabaran-cabaran dari segi ekonomi, dari segi perdagangan, dari segi pelaburan,
kerana pada masa yang sama ASEAN sebuah blok ekonomi yang besar. Kalau kita lihat ASEAN ini dari segi KDNK-nya adalah 3.8 trilion US dollar, blok ekonomi yang kelima terbesar di dunia. Dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, 4 hingga 5%. Dan pada masa yang sama penduduknya masih lagi muda, lebih hampir 50% daripada 680 juta penduduk ASEAN ni di bawah umur 30 tahun. Ini menunjukkan prospek pertumbuhan yang lebih baik lah, ya. Dan oleh itu kita mesti pastikan sebagai pengurusi ASEAN ini dapat kita meningkatkan perdagangan, pelaburan di antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Perdagangan antara negara ASEAN masih lagi rendah, kurang daripada 25%. Jadi oleh itu sebagai pengurusi ASEAN, kita dari segi tonggak ekonomi kita nak pastikan supaya pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN ini lebih pesat. Kalau boleh kita teruskan pertumbuhan antara 4 hingga 5% pada tahun 2030 ni, insya-Allah kita akan jadi blok ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan pada masa sama kita nak we want to integrate more our economy and trade and investment di antara negara-negara ASEAN itu sendiri. YB ada banyak cakap pasal all this, KDNK, all these GDPs of it all. Okay, yang tu I boleh faham lagi. But there's some other stuff yang I tengok in the news, ATIGA, all these DEFA, all these acronyms, ASEAN Centrality. I try to understand, tapi macam tak faham-faham lagi. Kenapa tak faham? Okay, maybe that's my fault. Mungkin I tak Google. Mungkin I tak study all these things. That's on my part. But maybe it's also your job to help me understand and to help everyone else understand. Because I know I'm not alone. Bukan saya seorang yang tak faham, I'm sure. So maybe you can explain to me, like, I'm a school kid, baru nak belajar. What do these mean? Okay, we can start with ATIGA. ATIGA apa? Kita maybe, fire speed round. ATIGA, go. In 10 words. Nak Google tak? You can't Google. You need to have it all in here. So Okay. ASEAN Trade in Goods Agreement. Oh, okay. 5 words Okay, perform. Okay, maybe you can elaborate lah. Bagi 20 words lah. Okay, ASEAN Trade and Goods Agreement ini adalah satu FTA di antara negara-negara ASEAN. Kita ada 10 negara-negara ASEAN pada buat masa ini. Ini memberi peluang kepada syarikat-syarikat dalam negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan antara intra-trade. Okay, dia terlebih sikit, I bagi B+ lah. But okay. I understand. Dia kalau kurang boleh? I understand. But maybe we can try. Question number 2, DEFA. Digital Economic Framework Agreement. Okay. This will be the first, insyaAllah, kalau kita mengutamatkannya pada tahun ini, it will be first Digital Economic Framework Agreement in the world. So digital economic ni, for example, macam I use all these digital stuff. What saya dapat apa? Pertamanya you can Google and find out what DEFA is. Okay. Yang keduanya you can also for if you kalau kata micro SME, syarikat kecil nak menjual barang ke Vietnam ke Thailand ke, you can do it digitally through your digital platform, and then we have our e-commerce facility payment semua sebagainya. Macam the QR pay semua boleh. Semua tu kalau saya pergi travel around ASEAN boleh. Tapi itu fizikal lah. Seamless. Ini kalau nak digital. Kalau you nak semuanya digital. Nak jual barang melalui internet dan sebagainya. Okay, so tu dah ada dah. Itulah yang akan diutamatkan lah. Okay. Now, this one is bukan akronim, tapi saya dah dengar juga ASEAN Centrality. What is that? What is that? You don't know what ASEAN Centrality? Okay lah. Sebenarnya I tahu, but nak nampak you menyelah lah. ASEAN Centrality maksudnya ialah kita sebagai sebuah blok, we must always be together, come in one voice. Of course, ASEAN is driven by consensus. So when we look at, when we talk about ASEAN Centrality, it means we are together agreeing on issues that sometimes can be difficult to agree on, but we must try and stick together so that our one voice become a stronger voice. So you have to stick together juga? We will stick together on issues that we agree on. Oh, okay. A safe answer. Tapi kalau macam for example, mesti ada yang Malaysia or some other countries tak agree. How do you find that? The balance will be easy when we agree to disagree.
Dia macam relationship advice jugalah sebenarnya kan. You need I to don't find know. the compromise. I only have one relationship with my wife. Okay. And I always agree to. Well, it works. It works. I always ASEAN agree to agree. Advice, it works. Okay. There's another acronym yang saya nak tanya ni. Ni pun saya dengar juga baru-baru ni dengan the 31st ASEAN Economic Ministers Retreat in Desaru. Wow, very nice dekat Desaru, right? Not as nice as Kuala Lumpur, I think. Okay, well, we have different ideas of holiday destinations, or maybe sebab dia kerja, so you don't get to have fun and relax in Desaru. Okay, that's only a shame. one day. Tak dapat. No, tak puas. Okay, we can schedule more. Maybe the next interview kita buat kat Desaru. Okay, so I ada baca there's 18 priority economic deliverables, PED. PED ni pula apa benda? Kita di antara menteri-menteri ASEAN, terutamanya dalam PED ni menteri-menteri ekonomi ASEAN, kita berbincang sebelum ini memanglah di peringkat pegawai, senior official dah berbincang juga membuat cadangan mengenai apakah isu-isu utama dari segi ekonomi yang patut kita bincang dan patut kita persetujui dan patut kita mengutamatkan semasa kepengurusian ASEAN, Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. So dalam perbincangan senior official sebelum ini, mereka ada lakukannya di tahun lepas, kita bersetuju untuk memberi cadangan kepada menteri-menteri dan 18. 9 memang directly involve kita di MITI dan lagi 9 involve kementerian-kementerian lain tapi di bawah pilar ekonomi lah. Dan di sini yang 18 PED ni kita akan beri fokus supaya di mesyuarat Leaders Summit nanti kita dapat adopt dan menunjukkan apakah yang telah kita berjaya mengutamatkan ataupun berjaya buat sebagai blok ASEAN itu dalam pilar ekonomi kita. Okay lah, overall mungkin B+. Dia terlebih sikit word count tu, but at least I understand and harapnya penonton-penonton kita pun faham lah. So thank you for that. Tapi ada juga benda-benda yang YB ada sebut tadi, things like ASEAN Community Vision 2025, misi community ASEAN ni, that's something yang very big. So again, macam untuk rakyat macam saya ni, tak boleh nak bayangkan how does that actually benefit, apa manfaatnya sebab untuk kita ada masyarakat ASEAN, because maybe we still don't have that kind of relationship people to people among other ASEAN countries. Ada yang mungkin kita tak pernah lawat pun, kita tak pernah travel pun among ASEAN ni, but nak develop that kind of community and to have that vision by 2025, how does that look like? Apa sebenarnya yang cuba ASEAN Community Vision ni memang you dah lebih 50 perkataan, jadi jawapan saya mungkin more than 50 lah ya. Jadi kita ASEAN Community Vision sebenarnya dilahirkan pada semasa kepengurusian ASEAN kita pada tahun 2015. We had a 10-year ASEAN Community Vision. Memang that's why we call it ASEAN Community Vision 2025 yang akan tamat this year. So we have to come up with a new ASEAN Community Vision. Pada masa yang sama kita akan bentangkan apakah kejayaan ASEAN Community Vision dalam 10 tahun yang lepas, dan pada tahun ini kita akan juga lancarkan ASEAN Community Vision 2045, the next 20 years. So ASEAN Community Vision ni basically covers all the pillars lah, itu ekonomi, perdagangan, diplomatik dan sosial, budaya dan sebagainya, all lah basically, covering all. So we focus on what we want ASEAN to be lah, basically. It's very broad. It covers all, macam you katakan you nak make sure that travel become easier, so sekarang ni kita ada bincang makanya Malaysia, Thailand, beberapa lagi negara lain memudahkan visa untuk turis. Katakan you nak bekerja, so there all the discussion about mobility of workers, so that kalau you nak kerja di Indonesia you tak perlu visa lagi ke, those are the vision that we want to discuss. We want to see that integration within ASEAN countries ni lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. YB, kita tengok dah banyak mesyuarat, dah banyak sidang, tapi after this ada lagi ke? What's next? Sebab tahun panjang lagi, tapi rasanya macam March ni pun dah panjang, dah banyak program sebenarnya. Lepas ni ada lagi?
Kita ada 2 event, big events yang akan berlaku. Satu di bulan 5, satu lagi di akhir tahun ini. Di bulan 5 ni ASEAN GCC China, where all the 10 leaders from ASEAN dan 6 leaders daripada GCC dan juga China akan hadir, berbincang mengenai isu-isu semasa dan sebagainya. So lagi satu lagi lah ASEAN Summit di bulan 11 ini, insyaAllah. Kalau plannya memang bulan 11 ini, all the 10 leaders ASEAN akan berbincang mengenai isu-isu yang kita mesyuarat 1 tahun ni, dan dengan 15 negara lain akan dialog kita. So jauh lagi perjalanan dia, nak jauh lagi, ada beberapa ada lagi jumlah mesyuarat ni, kalau tak silap saya lebih kurang sekurang-kurangnya 300 mesyuarat pada tahun ni. Dari peringkat semua peringkat. Semua peringkat, banyak kementerian. Personal, individual preparation, mentally prepared, emotional preparation tu okey tak? Okey, alhamdulillah. Okey. Iman tu kuat. Okey. Alhamdulillah. Okay, that's good to hear from you. So Naila, apa you nak from ASEAN ni sebenarnya? What do I want from harapan saya? Saya punya matlamat ASEAN 2025. Yes. Nak travel, nak shopping. You know, I'm a simple woman. So I nak travel maybe seamlessly. And shopping and to pay, I nak beli barang dekat Vietnam ke dekat Thailand ke, I can just use your QR, and it's done and sampai. Can you make that happen? We will put that in our PED. Okay, top of the priority. Naila punya shopping. Okay. Ease of doing shopping. Ease of doing shopping and travel. Okay, I'm going to remember that. Okay, I'm going to keep you to your words. Okay, itu saja masa kita ada untuk episod kali ini. Sembang Santai Miti Bicara ASEAN bersama saya Nala dan juga YB. Thank you so much for your time, and thank you jelaskan sikit all these terms, all this jargon yang harapnya kita semua dapat belajar, kita semua dapat faham and understand apa pentingnya and what can we get out of this. Things that we individually can enjoy, shopping, travel, but also more importantly the economic benefits, the socio-economic benefits tu akan dapat dirasai untuk masa depan dan jangka masa panjang. Itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi.